Berhenti membazir duit pada tonik rambut yang mahal. Rambut anda tak mahu tumbuh bukan sebab anda tak cuci bersih, tapi sebab folikel rambut anda sedang kebuluran. Cuba bayangkan folikel rambut anda. Tanpa bekalan nutrisi, ia tak ubah seperti rumput yang layu di tengah padang pasir. Syampu paling mahal di dunia pun takkan mampu menghidupkannya semula. Ingat 4 bahan api utama untuk rambut ini. Protein berkualiti. Ini adalah asas atau foundation yang kukuh untuk struktur rambut. Mineral zinc. Ia berfungsi sebagai tukang baiki khas untuk folikel anda. Zat besi. Tugasnya adalah menghantar oksigen terus ke akar rambut. Biotin atau vitamin B7. Ini adalah suis pemacu untuk mempercepatkan pertumbuhan rambut. Tetapi, jika anda masih tak boleh berpisah dengan air boba atau minuman manis setiap hari, segala nutrisi tadi akan jadi sia-sia. Kandungan gula yang tinggi akan membakar kilang folikel rambut anda secara langsung. Konsisten dengan 4 nutrisi ini dan anda akan lihat rambut menjadi sangat lebat sehingga sukar untuk disikat. Ikuti saya untuk tips kecantikan secara saintifik. Jumpa lagi di video akan datang.